Okey. Assalamualaikum semua. Salam. Salam. Okey, adik-adik dah nafas ke? Dah makan sebelum datang? Dah. Okey, jom kita konnichiwa sama-sama. Alright. Okey. 1, 2, 3. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Okey, macam adik dengan abang tengoklah. Semalam kedatangan kita seramai 155 orang. Kita bertepukan sikit. Dan newcomer kita, ahli keluarga baru seramai 13 orang. 13 orang. Sebelum kita mulakan, saya ucapkanlah welcome to Dr. Tuan D. Saya panggil Gabriel. Okey, sekarang kita ada sikitlah aktiviti Kaminda untuk elakkan daripada nyanyuklah sikit je aktiviti. Okey, adik-adik dengar apa boleh ni lah ikut saya. Sekejap, macam mana dia tu? Kita minta Syedawar sekali lah. Boleh. Untuk aktiviti Kaminda ni. Right. Ya, tangan kanan pegang hidung. Macam ni. Pegang biasa. Tangan kiri pegang telinga kanan. Habis. Okey. And then kita akan tukar. Tukar macam Tak ni. ya, kita mana-mana. Ini lepas, tukar ini, tukar itu. Okey, and then tukar. Tukar. Betul. Memang biasa. Biasa setiap sesi memang berlaku. Tak jumpa hidung dalam telinga sendiri. Okey. Boleh? Tapi kita buat slow-slow lah. Boleh? Sebab kita dah sesi ni kita ramai adik-adik. Ya, betul. Okey, kita buat slow-slow. Tips dia senang je. Tangan dan hidung ni tukar pegang. Sekejap, sorry. Bukan, Yes, dia lah. pegang hidung. First fokus kat satu tangan je. Kanan pegang hidung. So nanti tukar ke sini. So kita buka satu tangan je. Kalau kita dah pegang hidung, aku pegang telinga. Kalau tips Kak Sawi lah. Tak tahu nak betul tak? Saya pula rasa kita jangan tengok orang di depan. Kita tengok jadi buat lebih sendiri. fokus kalau kita buat sendiri. Kita sendiri. Macam tu. Saya rasa lah kan. Kanan. Kalau kita dah pegang hidung, aku pegang telinga. So tangan sebelah ni aku pegang hidung. Betul. Kepada adik Ulian. Ini adik Ulfa. Adik Ulfa tak apalah special case macam ni. Tak apa, kita Sebab kita takut nanti dah hafal aktif Kaminda pun masih belum jumpa. Masih belum jumpa telinga susah. Okey, kalau adik Ulian tak apa. Ulfa. Ini Ulfa. Untuk adik Ulfa macam ni pun tak apa lagi boleh Okey. Asalkan kita buat lah. Fun. Okey, jom. Jom buat. Alright, jom kita buat sama-sama. Bersama lagu lah. Bersama lagu. Kejap. Kita Boleh buka lagu? uh, Buka lagu. kurang sikit. Ya. Ya. Tolong. Minta je tolong. Boleh. Saya boleh tolong. Alright, okey. Susi. Okey, right. Jom. Bersama. Tak apalah, satu-satu dah. Okey, alright. Then, Ini tu kalau tukar. Okey, sorry. Tukar. satu, dua, Sampai 9
Kaminda ni bagus untuk apa? Sawi. Okey, etika minda ni tujuannya untuk bagi elakkanlah kita punya fikiran otak kita ni daripada kena penyakit nyanyuk atau jenis siaran nyanyuk. Sebab kita dah macam bagi otak kita tidur, mana satu untuk kita fokus. Tapi tak apa, salah biasa je, kita nak fun-fun je. Tak ada salah tak ada betul kat sini. Alright, okey. So, boleh saya pergi? Boleh. Alright, arigatou gozaimasu. Okey, kita bertepukan kepada cendawan. Cendawan dan Mariam lah. Sama-sama bantu untuk kita punya ni. Alright, hari ni kita ada topik kecil, iaitu, okey, tekan saya punya lukisan ni. Sekejap tak berapa nak cerita kat sana. Okey. Oh, kaki ayam ke tu? Macam sorry, astagfirullahaladzim. Tak, ini rumput. Ini rumput. Tengok lah. Ini rumput. Okey, kalau kita tengok. Okey. Cantik sikit. Tak lawan. Kita tengok seni melukis. Tauhid bertepukan kat tauhid. Bukan. Tak, dia melukis lawa. So dah setengah pandai melukis. Jadi Ya, melukis lah. Dia lukis lah. Pandai dia. Lepas ni nanti kena dia. Okey. Anak ini pandai anak ini Yalah. Ni lukis saya. Lukis saya lagi cantik. Pasal memang tak ada bakat dalam Tadi saya pandai melukis lawa. Serius. Tengok saya pakai lukisan. Lagilah macam Cantik. Cantik. Kan cantiknya. perli nampak. Cantiknya. Ini macam yang atas kepala ayam tu yang Ni dah ada sabuk lah. Sabuk ayam. Cantik. Tak, rumput sana orang lukis macam tu kan? Ya. orang bukan begini. Tengok. Sesama ayam boleh lah. Boleh lah. Tunggu dia. Okey. Salah pakai. Alright, tak apa, nanti kita labelkan. Alright, kalau kita tengok kat sini. Kau masuk. Ni rumput lah. Alright, kalau kita tengok kat sini kan, rumput ni nampak je kecil comel macam ni, tapi tengok akar dia. Kan, akar dia dah memang dah ke tanah tu dah merata dah. Kalau rumput lah kita nak cabut tu senang tak? Susah kan? Selalu kalau kita macam bersihkan tu, kita bersihkan apa? Daun dia. Daun dia je. Tapi nanti kalau kita dah bersihkan, nanti tinggal lama dalam seminggu 2 minggu boleh tak tumbuh balik rumput ni? Boleh. Boleh. Jadi rumput ni bersama dengan badan kita lah. Badan kita. Selalunya lah kalau kita tak sihat, kita pening kepala, susah nak tidur malam, putus sembelit, selalunya kita ambil apa? Untuk bagi selesaikan masalah tu. Ubat. Ambil ubat, betul bukan ke Terima kasih. Alright, selalunya lah. Saya tulis sekejap. Maaflah tulisan saya berseni. Pening. Kejap. Kita kena Allah ni. Pening. Pening. Alamak, tak apa Ni cerita. Ya juga. Oh iyalah. Sahabat karib. Tidak lah. Awak tak apa ni. Aduh, banyak orang kita kat sini. Tu no. Aduh lah. Sembelit. Alright. Selalunya lah kalau pening kepala lah kan. Kita duduk pening kepala ni, cara mudah kita akan ambil apa? Apa dia? Ubat. Betul. Panadol. Betul, Panadol. Itu bukan ke adik dan bayang. So bila kita makan ubat, hari ni okey, lega lah pening kepala ni. 2-3 hari balik, 2-3 hari selepas tu boleh tak kita pening kepala balik? Boleh tak kita pening kepala lagi? Boleh. Boleh. Betul. Kita akan pening kepala lagi. Sebab apa? Kita hanya
Yang ini, akar ni macam pokok tadi lah. Kalau kata kita melepaskan, kita bersihkan dalam rumah kita, pokok yang daun-daun atas tu kita dah bersihkan dah. Tapi tengok dia 3 hari nanti, seminggu nanti dah naik balik. Sebab ni, akar dia. Akar ni ada lagi. Kita tak cabut akar dia. Kalau pening kepala ni, makan ubat, nanti naik balik. Sebab apa akar dia ada? Akar dia adalah, untuk badan manusia adalah darah yang kotor. Kalau kita pening kepala, susah nak tidur malam, kita ambil ubat 2-3 hari, pening kepala, ambil ubat lagi, repeat again, ambil ubat je. Kalau dalam masa yang lama, 10 tahun, 15 tahun, apa yang akan terjadi ke organ badan kita? Buah pinggang? Betul, boleh rosak. Liver kita yang proses tapis ni semua boleh, ya betul. Boleh temukan kat abang. Sebab apa? Kita tak ni akar dia. Tapi bila adik-adik dan abang datang ke pusat terapi kita ni, duduk 30 minit abang dengan akak dapat apa? Dapat 3 lah terapi. Pertama elektron, bersihkan balik darah, punca utama kepada ni. Kalau dah akar pokok ni tak ada, kita cabut dah akar dia ni. Boleh tak pokok tumbuh? Dah tak boleh lah, kita dah tebas pertama. Tapi bila abang kakak datang terapi kat sini, dia tak adalah terus tebas akar pokok ni. Dia akan, kalau akar ni banyak macam ni, hari pertama datang, dia bersihkan satu. Hari kedua datang, dia bersihkan satu. Yang darah kotor, urat-urat tersimpul, kotor saluran darah kita ada, kolesterol ada, lemak yang terkumpul ni kan. Setiap kali datang terapi, dia akan bersihkan sikit demi sikit macam ni. Sebab terapi kita adalah secara semula jadi dia ambil masa sikit lah untuk bersihkan. Macam adik, tadi akak ada dengar macam perkongsi adik kan, sebelum ni adik ada alergi kan. Berapa lama adik datang terapi untuk nampak perubahan kurang tu? Perubahan yang adik alergi tu dah berkurang tu? 3 hari. Sebelum ni kalau pantang tak ada makan apa? Makan je semua. Seafood pun semua makan. Alergi. Makan je. Makan je. Okey. Tapi selepas datang terapi tu, first sebelum ni datang terapi, makan je walaupun alergi, tapi tak ada kata lah merah-merah. Kadang-kadang tak. Okey. Tapi lepas datang terapi ni, rasa makan dia tak, kesan dia tak gatal dah. Wah, boleh temukan kat adik. Tu sebab apa? Kenapa adik rasa perubahan sebelum ni? Makan macam ada masa dia akan naik energi, ada masa tak akan naik energi. Tapi lepas datang terapi 3 hari dah rasa perubahan. Dah tak energi dah. Kenapa? Sebab setiap kali adik datang terapi, adik dapat 3 ni. Terapi elektron untuk bersihkan darah, campur energi, betulkan balik saraf walaupun adik muda lagi, dan Emson ini bersihkan saluran darah. Ketiga-tiga terapi ni bantu akar ni. Dah tak jadilah masalah. Sama juga macam abang lah, perkongsian abang tadi kan. Abang boleh share sikit. Sebelum terapi ni perbezaan dengan selepas. So tadi saya masih lupa pun ada cakap yang abang dalam proses nak recovery daripada accident tu. Boleh share sikit bang? Boleh share sikit? Dia selepas terapi ini dapat banyak dia punya rasa kurang lah. Sebab tidur tu dah regular, semut-semut dekat doktor jadi kurang, jalan okey sikit, bawa kereta okey sikit. Alhamdulillah. Tu kurang banyak lah tempat yang itu kat accident tu. Accident tu memang dia punya ini memang susah lah. Duduk je dia tak mesti solat pun sakit. Tambah ini macam-macam lah saya buat kan. Tapi yang nampak sangat berhasil ni mengurangkan dia punya berdenyut apa itu. Sejak terapi ni termasuk darah saya ni mungkin dapat mengontrol darah yang tersepit-sepit di dalam kotor tu kan. Mungkin di situ lah. Alhamdulillah. Kita boleh tukar ke abang? Rasa perubahan dia. Tak apa, datang je hari-hari untuk
elektron untuk bersihkan balik darah, campak imaging untuk betulkan balik saraf kita, dan MSOD ni untuk bersihkan saluran darah kita. Duduk 30 minit dapat sihat. Okey. Okey, boleh kita ke abang adik. Jadi sekarang kita akan tengok perkongsian ahli COVID kita yang dah datang terapi lah. Okey, kejap Hai, kejap. Macam mana? Okay. Nak play ke? Nak play. Alright. Ready? Ready? Ready. Alright. 3, 2, 1, play. Cik, kita pun berapa tahun? Okey, dah berapa kali kita datang terapi Dr. Tron? 20 kali, 20 hari lah. Okey, so apa dah perubahan yang kita dapat? Perubahan dari segi grade dia lah sebut. Okey, kenapa tu? Sebelum ni kalau datang period kan, dia punya sakit tu dia dah prefer tak bangun lah, dia terbaring lah kan kan. Okey. Tapi lepas dah hari ke-11 tu rasanya, sebab baru datang bulan kan. Faham. Hari pertama hari kedua je yang sakit dia sangat sakit. Lepas tu dah sakit yang okey lah, yang stay bearable lah. Okey. So ada tak selama kita datang ni kita dapat apa-apa tindak balas? Tidak balas macam biasalah, makin mengantuk, tidur makin awal, bangun makin awal. Oh, alhamdulillah tidur makin awal, bangun makin awal. Okey, apa perasaan kita sekarang? Itulah sebab kita dah kurang sakit. Okey, so apa cadangan kita kepada kawan-kawan dekat luar sana? Untuk orang yang berdekatan, datanglah buat terapi sebab benda berjumpa kan. Okey. Terima kasih Liana. Okey, kita boleh tepukan kepada Liana. Okey, macam adik-adik dan abang tengok tadi perkongsian Kak Liana, dia kata sebelum datang terapi apa yang dia rasa sebelum datang terapi. Dia punya pain tu sangat-sangat sakit lah. Tapi selepas datang terapi, dia rasa macam mana? Lebih boleh kata apa, sakit senggugut tu dalam sehari 2 hari je. Lepas tu dah berkurang dah. So perbezaan dia apa? Perbezaan dia adalah lebih kesihatan dia lebih baik lah. Daripada yang sakit sangat-sangat waktu senggugut tu dah berkurang selepas datang terapi. Kalau abang-abang kakak, abang dengan adik tengok kat sini, sebab apa dah berkurang? Sebab setiap kali datang terapi kita dah ni 3 ni. Elektron bersihkan balik darah. Cakap untuk betulkan balik saraf-saraf. Kalau darah kita dah bersih, badan kita, anggota badan kita pun akan sihatlah. Okey. Alright. Kedua adalah tidur semakin awal. Macam Syarif Kak Liana tadi, dia bila datang terapi tu tidur dia mudah nak tidur awal lah. Sebenarnya jadi susah sikit nak tidur. Bila kita tidur awal, esoknya akan mudah bangun pagi. Alright, kita boleh tentukan kepada Kak Liana. Okey, kalau kita tengok kat sini, kejaplah. Okey, kalau kita tengok abang Loting, 2 hari datang terapi. Hari pertama kaki sakit. Kenapa kaki sakit? Sebab tindak balas penyembuhan. Meningkat rasa ada perubahan semasa menjalankan terapi. Mata semakin terang. Berikan tepukan ke abang Loting. Okey, kalau kita tengok kat sini, Kak Sarimah 3 kali datang terapi. Hari pertama percubaan, kaki rasa lenguh-lenguh. Hari kedua percubaan, pembuangan semakin lawaslah. Hari ketiga percubaan, badan rasa lebih ringan dan sedap. Ini ada perkongsian Kak Sarimah. Kita berikan tepukan kat Kak Sarimah. Okey, kalau kat sini, abang, jangan kalau kita tengok kat sini sekejap. Lebih kepada ni lah tau, untuk saraf lah kan. Kalau ni boleh Kak Hanim, macam ni hari pertama lah. Ada yang 1 hari Kak Hanim sehari datang terapi, sakit di pinggang sudah hilang, sakit berat di pinggang sudah hilang, badan lebih energetik. Ada, kita ada macam tadi Kak Suzy, Kak Suzy 1 hari datang terapi, baca darah tinggi dari 161 turun ke 130.
Sebab setiap orang ni simptomnya adalah berbeza. Betul. Dan juga badan pun setiap orang berbeza. Ada yang cepat macam Kak Suzy, sehari je datang terapi dah rasa perubahan. Ada yang Abang Saidi 6 kali datang terapi baru rasa perubahan. Macam Abang Saidi ni 6 kali terapi Dr. Tronizet. Dulu 3 kali bangun malam, sekarang dah tak bangun malam dah. Berikan tepukan kat Abang Saidi. Betul dah tak pening? Okey. Senang bangun pagi dan senang bangun pagi lah. Dia sudah lawas. Berikan tepukan. Apa kongsian ahli keluarga kita? Cak apa dah buat video kat sini? Sudah, semalam. Ya. Ya, semalam. Nanti kita akan tanyakanlah perkongsian abang untuk siapa-siapa yang ada simptom yang hampir sama dengan abang. Dan saya abang datang rasa terbaik. Saya ingin datang juga ni supaya kita sama-sama sihat. Alright. Okey. Kejap kita nak pulangkan kad. Kejap. Dan wait, no, sorry. Join us in YouTube Kedas Market Vibes today. Baru lepas. Jadi tak lepas. Kita sudah. Boleh tidak? Thank you.
Nasi ayam Kalau dengan ayah kamu besok mau berobat, berarti belum sembuh. Ini kita. Kalau dia kenangin kan kering, tak repot, tak keluar semua mungkin tak. Dia suka mau datang suka. Bila dia nak pergi dia. Jogging ikut mak. Jogging. Apa 3 putaran tapi lepas jogging panggil Iman. Jom kita nyanyikan lagu sikit. Okey, kalau ikutkan adik-adik dah apa-apa semula, tapi kita dah habis dah. Tapi untuk lagu perpisahan kita, jom kita nyanyikan sama-sama lagu Sayyidina Lalas. Alright, 1, 2, Bye bye. Kuliah.
Masya Allah.